Habis satu. Lepas tu bawah dia ni dua. Sebab tu dia bergoyang-goyang ni. Hai, selamat pagi semua. Hari ni aku nak pergi ke Yanchun Motor, nak pergi tanya which is ada tak warranty untuk aku boleh claim ke, sebab cover skru dekat cover exhaust aku ni dah tercabut, atas bawah dah tercabut. Nak pergilah tanya sama ada boleh claim ataupun tidak dekat sana. Disebabkan vibration terlalu kuat Zontes ni. Yang penting cover dekat rectifier tu yang kita kena pakai kan, selalunya orang cakap. Then kita jalan pergi ke Yanchun dulu. Macam sekarang ni aku bila bawa dia akan bunyi besi sikit. Bunyi besi tu datang daripada cover enjin. Cumanya yang membuatkan aku jadi tak selesa tu ni lah, dia punya bunyi tu lah. Sampai kadang-kadang ada member sendiri pun cakap, asal ada bunyi. Padahal tu punca dia bunyi tu. Lepas tu pula dia ada bunyi getah plastik lah kan, bunyi plastik, bunyi kuat sikit. Sebabkan vibration bila kita buka minyak tu. Cover exhaust ni lah. Alang-alang ni pergi lah kejap, tanya dulu macam mana. Aku dengar sekarang untuk Zontes yang V2 akan keluar bulan April. Tak tahulah betul ke tak. So mana yang korang yang ada info tu boleh komen lah kat bawah, betul ke tak. Daripada segi spek rasanya semua sama, cuma ada dari segi pembaharuan yang dia buat, exhaust dia akan kecilkan sikit. Lepas tu features dia ada tambah. Aku pun sejak dah keluar Zontes ni aku dah tak update lah. Aku dah tak update lah Zontes baru ni keluar apa semua. Aku just sekarang ni slowly buat carilah review untuk aku nak try nak cair roller. Lepas tu aku nak tambah aksesori sikit. Pickup untuk Zontes ni yang mana belum keluar motor ataupun yang tengah menunggu motor, bagi aku sangat berbaloi. Dari segi pembawakan untuk di bandar secara urbannya memang sangat memuaskan lah bagi aku. Dari segi kompartmen dekat ruang kabin dia banyak sangat boleh isi. Lepas tu sekarang aku dah masuk box 45 liter. Aku pergi Thailand pun dengan berbekalkan 2-3 bag je yang kecil. Aku letak dekat bawah barang-barang elektronik. Lepas tu dekat atas box tu aku letak barang-barang baju semua lah. So baju untuk rider dengan pillion. Lepas tu box kosong. Sebab aku dah expect lah balik nanti akan ada cendera hati. Beli banyak-banyak barang sekali betul, balik ikut betung. Dalam box tu kau nak tahu barang dalam box tu apa? Aku beli. Beli burger, beli air, macam-macam lah. Penuh box tu. Semua barang makanan je. Barang makanan je penuh. Nak try tanya tengok kat sini dulu macam mana. Okay, kita dah sampai dah. Tengok apa. Okay, aku dah sampai. So dia cakap boleh buat lah benda tu. So hopefully tak ada apa-apa kena kenakan bayaran, sebabkan ni masih ada warranty lagi. So tunggu je lah. Aku pun tengah tunggu ni. Okay, aku kalau selalu datang Yanchun aku akan jumpa dia ni lah. Tengok kamera sikit. Dia tolong set upkan aku punya exober.
Selalu aku datang Yancheng memang aku akan jumpa dia. Hari ni Kai dia busy sikit. So banyak zone test 368G ni banyak cabut ni kan. Banyak cabut. Part yang ni yang banyak cabut. Darren ada bagi tahu aku benda ni pun selalu akan jadi cabut juga. Bagi pengguna-pengguna zone test 368G ni selalunya akan tercabut kat part yang exhaust. Kadang-kadang ada yang kat lampu tu aku tak pasti lah. Aku ada dengar-dengar juga. Tapi yang mostly banyak dekat exhaust lah. Sebab vibration zone test kuat kan. Ni air punya ni pun bawah sudah satu cabut. Ingat nak welding tambah welding. Tapi kalau dia patah balik cabut je lah. Tak payah pakai lah. Okay, dah settle. Dia tukar skru yang original tu, tangan pula. Tak apalah, aku pakai je LT yang dia bagi tu. Aku okey je. So janji dah pasang. Sebab benda tu dia macam terlindung, tak nampak sangat pun. So untuk zone test ni aku dah cuba untuk bawa dia pergi long ride. Aku dengan wife aku, kita orang pergi bumi Thailand ni perjalanan lebih kurang 6 jam 7 jam lah. Kita orang pun santai je. Aku dengan member aku 2 orang, kita orang 3 biji motor je. 3 biji motor, aku je yang zone test, aku je yang 368G, yang lagi 2 Benelli. So kita orang bergerak daripada Rawang lebih kurang pukul 12 malam lah. Lebih kurang 12 malam. Lepas tu kita orang sampai border, siap ambil orang, siap breakfast. So dalam pukul 8 lebih 9 macam tu lah kita dah lepas border lah. Sebab apa, kita orang plan kalau boleh sampai awal, kita orang akan check in awal. And very lucky sebab Airbnb tu benarkan untuk kita orang check in awal. So memang best lah. So sampai je awal, kita orang boleh relax dulu. So recharge balik. Petang sampai malam tu kira kita dah fully recovered lah kan. So aku stay Hanyai 2 malam. Lepas tu kita orang pergi Songkla. Dan satu malam tu kita orang stay dekat Moon Lake. Siapa yang tak tahu Moon Lake tu, tu port cantik lah untuk korang keluar dari Hidup Pikuk dekat Bandar Betong tu. So dia nak ambil vibe yang apa orang cakap, vibe ni Allahu Akbar. Nak ambil vibe duduk tepi sungai, tepi tasik. Ambil vibe tepi tasik. Situ lah. So every pemanduan aku sekarang ni, mostly aku boleh katakan lah, mostly 85%, 90% lah. 90% aku bawa motor ni memang akan gunakan sport mode. Aku tak gunakan eco mode. Eco mode aku dah tahu dah, dia punya karakter, dia akan simpan sikit throttle tu. So daripada KL sampailah ke Hanyai, aku memang guna sport mode je. Walaupun kita tahu minyak dia orang tu mahal, cumanya yalah, bila membawakan sport mode ni, kita tahulah dia punya full force dia bagi. So bila full force dia bagi, kau boleh agak anggaran berapa. So ni berapa, so kena letak lah trip tu berapa. Cuma trip ni dia memang hadkan 1000 kan. So untuk lebih actually pasal minyak tu, kau kena set. Bila full tank je, kau set trip tu kosong balik. Sebab apa, dia ada pro and con dia dekat zone 10 ni. Yang con dia dari segi vibration. Lepas tu minyak, meter minyak memang tak betul lah. Sekali sekarang dia boleh pergi 500, sekali kan dia pergi 400. Tapi
So aku nasihatkan korang limit. Kalau korang bawa sport mode pergi jalan jauh, last boleh pergi 400 kilo lah, 400 kilometer. Lepas tu kau memang kena cari minyak. Saya yang dia memang tunjuk satu bar. Lepas satu bar tu saya tiba-tiba kan berkelip pula. Itulah. So aku harap Zontes dengar lah luahan daripada geng-geng Zontes ni. Kenapa masalah ni, walaupun dia kecil ya, macam sebelum ni aku ada pakai motor besar kan, yang tak ada, macam contoh Ducati tak ada meter minyak kan. Tapi untuk motor yang berkelas, skuter yang berkelas sebegini, sepatutnya benda-benda macam tu perlu dititik beratkan lah. Mungkin in future geng-geng V1 Zontes akan dipanggil untuk health check balik, mana tahu. Kadang ada orang cakap kenapa brake berbunyi kan. Ini memang brake dia macam tu lah. Kadang orang tak tahu. So bagi aku tak ada apa pun. Cumanya kelebihan pada Zontes ni, dia sisi yang medium range punya sisi. Kau pergi border ke apa semua tak payah nak sewa motor dah. Itu yang best dia. Compartment banyak boleh isi. Lepas tu dengan parking senang. Dia tak ada berat sangat. Tapi kalau dah biasa then okey je. Sama macam, lebih kurang macam S-Max juga. Dia macam berat sikit daripada S-Max. Dari segi dia punya tunggangan, bagi aku tak susah. Cuma aku rasa wheelbase daripada depan sampai ke belakang, bila bab cornering, dia tak capai pada tahap maksimum sikit lah. Ini pada pendapat aku lah. Dia okey, senang. Cuma dia punya handlebar dia agak lebar. So hati-hati lah. Yang mencilok ni, itu lah dia. Okey, lepas dah tukar skru dekat cover exhaust tu, dah memang tak dengar dah bunyi vibrate tu. Dia yang best untuk Zontes ni, dia ada tire pressure monitoring system, TPMS. So kalau dia keluar merah, dia ada tayar depan dengan tayar belakang monitoring ni. So kalau katakan dia merah atas, so maknanya front lah. So mungkin terlebih ataupun terkurang. Tapi selalunya aku akan letakkan depan 32, belakang 34 as a normal punya pressure lah. Bila setiap kali pemanduan dia akan naik meningkat sebab kepanasan jalan dengan rotation tayar tu. So itulah menyebabkan dia punya tu suhu dia meningkat. So Zontes ni yang bagus dia, macam contoh kita tertinggal kunci ke, so kau boleh pakai gunakan app Zontes tu. App Zontes tu dia boleh buka C, dia boleh buka tank minyak, dia boleh buka switch on motor dan boleh start. So sangat membantulah. Cumanya aku nasihatkan kalau macam aku long ride, aku akan bawa spare kunci juga bersama. Memudahkan je lah. So satu aku akan letak dekat dalam pouch bag aku, satu lagi aku letak dalam luggage bag. Itu tak adalah dia akan dihilang dua-dua sekali. Tarik pickup. Bagi aku nak ke arah nak main corner dengan skuter ni tak worth it lah, macam tak kena lah bagi aku. Sebab apa, untuk basic cornering dia okey, tapi kalau nak Harley cornering tu dia tak ni sangat lah. Mana port ni? Port sini lah.